Terima kasih Timbalan Dipertua. Soalan segamat nombor 3. Saya minta Yang Berhormat Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat dan Tuan Yang Dipertua. Kerajaan Malaysia mengambil pendekatan berkecuali, inklusif dan berpaksikan kepentingan strategik dalam memastikan industri domestik berupaya memanfaatkan kemajuan teknologi terkini, khususnya chip AI ini, kecerdasan buatan yang dibangunkan oleh blok ekonomi utama dunia seperti Amerika Syarikat, Nvidia dan juga Republik Rakyat China, contohnya Huawei Ascend. Matlamat utama kerajaan adalah untuk memastikan syarikat dan industri yang berpengkalan di Malaysia mempunyai akses yang terkawal, berdaya saing serta selamat kepada chip dan platform AI global sampai ataupun sambil mengekalkan standard keselamatan serta kedaulatan data negara. Jadi bagi mencapai objektif ini, beberapa strategi utama sedang dan akan digerakkan selaras dengan aspirasi di bawah Pelan Strategik Semikonduktor Kebangsaan dan juga agenda transformasi digital negara. Jadi bagi memastikan persekitaran perdagangan yang selamat dan telus, MITI melalui Akta Perdagangan Strategik 2010 ataupun Strategic Trade Act 2010 pada 14 Julai 2025 telah membuat penetapan bahawa semua aktiviti ekspor, transit dan pemindahan bagi chip AI memerlukan permit. Langkah ini adalah selaras dengan komitmen Malaysia untuk menjamin kesinambungan rantaian bekalan dalam semikonduktor global dan menyokong pertumbuhan industri AI domestik secara selamat. Kerajaan juga giat memperkukuh keupayaan pusat data, rangkaian berprestasi tinggi serta pembangunan keupayaan penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D dan mereka bentuk lita bersepadu dan selaras dengan ini Malaysia telah memperkenal VC Silicon yang memberi fokus kepada pembangunan chip AI buatan Malaysia. Dan kerjasama strategik dengan syarikat ARM Limited membolehkan syarikat Malaysia untuk mengakses intellectual property ARM yang berupaya untuk mempercepatkan pembangunan chip AI tempatan dan di samping itu kerajaan terus menggalakkan pembangunan teknologi AI tempatan yang mampu menembusi pasaran global. Syarikat otomasi tempatan seperti Great-Tech, Vitrox dan juga Pentamaster telah mula mengintegrasikan AI dalam produk mereka dan ini membuktikan keupayaan Malaysia untuk menyumbang kepada rantaian nilai global dalam bidang AI dan semikonduktor. Dan kerajaan secara berterusan menjalinkan hubungan dengan syarikat teknologi global dan rakan dagang utama bagi memperkukuh akses pasaran serta juga pemindahan teknologi. Sebagai contoh, Malaysia sedang berunding membangunkan perjanjian perdagangan timbal balas dengan kerajaan Amerika Syarikat dalam usaha memastikan perdagangan antara Malaysia dengan Amerika Syarikat kekal makmur. Dan Malaysia dan Amerika Syarikat telah menandatangani memorandum kerjasama mengenai rantaian bekalan semikonduktor yang berdaya tahan pada tahun 2022 yang masih berkuat kuasa sehinggalah 2026. Kerajaan akan memanfaatkan kerjasama ini untuk memastikan rantaian bekalan semikonduktor tempatan kita ini terpelihara. Pada masa yang sama, kerajaan melaksanakan pendekatan kawal selia yang teknikal berlapis ini untuk menilai keselamatan produk sebelum diguna pakai dalam sistem kritikal. Ini termasuk mekanisme kelulusan serta penilaian risiko oleh Agensi Keselamatan Cyber Negara. Jadi pelaksanaan dasar kedaulatan AI menekankan pembangunan keupayaan tempatan di samping pengintegrasian kawalan teknikal yang ketat. Pendekatan ini membolehkan Malaysia memanfaatkan teknologi AI global dengan jaminan bahawa keselamatan, tadbir urus dan kepentingan strategik negara tetap terpelihara. Jadi melalui strategi bersepadu ini, Malaysia dapat menjamin bahawa syarikat-syarikat yang beroperasi di dalam negara mempunyai akses yang terbuka dan menyeluruh kepada chip AI di samping memperkukuh daya tahan teknologi domestik dan juga meningkatkan keupayaan inovasi tempatan dan mempercepatkan transformasi digital negara. Terima kasih.